Jadi di sini segala aktiviti yang melibatkan perniagaan kita akan dapat komisen. Bagus tak? Terus. Bagus. Sebab apa? Lain kali walaupun orang tu tak ni lagi, dia pergi jual pun kita boleh dapat duit sehingga 5 level. Okey? Ni baru niaga betul. Semua dapat. Okey? Ni dah. Okey. Seterusnya, tadi dia dapat contoh dia masuk 2,000 dia akan dapat RM25. 3 poin ni. Okey. 2,000 3.8 gram kali dengan RM25, dia akan dapat RM95 sebulan. RM95 sebulan selama 6 bulan. Emas itu hari ni 550. 6 bulan lagi emas dia dah jadi 700. Dia tak perlu kita buat duit, dia dapat 3.8 juga. Dia boleh pergi ambil barang yang baru di kedai, barang kemas apa pun yang belum pernah pakai, yang dibuat oleh kilang kita sendiri. Kalau nak tengok barang kilang kita ni cantik-cantik. Sebab apa? Ada yang tanda nama apa semua. Kita ada kilang sendiri. Ataupun kita nak sambung lagi supaya kita masih lagi mendapat bulan-bulan, kita boleh sambung lagi. Okey? Di waktu dia mendapat RM95 segram tiap bulan, orang yang sponsor tadi, kata ni yang sponsor, nama apa? Cik nama apa? Johari. Haji Johari. Okey, Cik Johari yang sponsor Puan Nora tadi. Di waktu Puan Nora dapat RM95 segram selama 6 bulan, Encik Johari akan mendapat RM2 segram. Okey, 3.8 darab dengan RM2, sebanyak RM7.60. Setiap kali dia mendapat 30 hari dia dapat RM95, Encik Johari akan dapat RM7.60 selama 6 bulan juga. Jadi orang tu dapat, kita dapat. Jadi kalau kita hari-hari ada orang membeli, sebab ni senang, sebab membeli online, beli, jumpa kawan tu masuk beli. Setiap hari ada pembelian, setiap hari orang yang dapat bulanan. Kita yang buat networking ni, kita akan dapat nilai ini selama 6 bulan juga, 5 level. Jadi dia dapat, saya dapat, ni dapat sampai 5 level, akan dapat menjana income selama 6 bulan. Sebagaimana orang buat insurans 6 tahun. Yang ni kalau dia pergi sambung-sambung 6 tahun dia sambung lagi, 6 tahun lagi kita dapat. Dan apabila orang berada di dalam bidang atau industri ini, apa yang terjadi adalah mereka akan menambah, mengumpul, menjana, semua aktiviti berlaku. Sekurang-kurangnya daripada 100 gram menjadi 1 kilo setiap orang. Okey, dan akhirnya sama-sama mendapat manfaat. Okey? Okey. Ini simulasi. Kalau 10 orang RM2, 10 gram je seorang, dah 200. Sampai level 5 dah jadi 1 juta. Okey, income daripada apa? Income daripada matching bonus. Okey? Kemudian untuk naik kepada pangkat, kita ada lagi bonus, iaitu bila kita nak menaik pangkat assistant manager, kita menaja 3 orang. 1, 2, 3. 3 orang daripada grup kita ni, 3 orang membuat 1 gram grup, bukan personal. Grup dia membuat 300 gram, kita akan naik pangkat kepada assistant manager. Setelah 300 tambah lagi 200, total 500 gram, kita akan menjadi assistant manager, di mana kita akan mendapat tambahan layak komisen RM20 segram. Kalau kita direct sponsor, kita dapat RM20. Kalau orang lain sponsor, semua grup kita tu yang belum pernah naik pangkat, belum ada yang pangkat ni, berarti semua pembelian di bawah kita infinity. Okey? Belum ada pangkat infinity, kita akan override RM10 segram. Kata-kata kita buat dah sekilo, RM10 segram, RM10,000. RM10,000. Jadi RM10,000 income masuk daripada semua orang, tak kira level berapa, level ke 100 ke, selagi tidak ada pangkat yang sama dengan kita akan override semua tim kita RM10. Ini yang sebenarnya yang kita nak. Berarti segala aktiviti ni kita akan override semua.
income daripada dia orang ni. Kita mesti kejar pangkat. Siapa tak kejar pangkat, dia rugi. Okey? Seterusnya. Okey. Untuk naik manager, kita kena ada 3 orang assistant manager. 3 orang assistant manager. Sini berapa tadi? 500 gram, 500 gram, 500 gram. 1500 gram. Kita buat lagi. Total dia 2000 gram atau 2 kilo. Total group sale kita 2 kilo. Okey, apa yang terjadi? Total group sale kita 2 kilo adalah kita akan mendapat layak komisen RM30 segram. Haji tolong pusing sana bagi nampak orang ramai sikit. Okey, video pusing sana bagi nampak ramai. Okey, jadi di sini kalau kita tengok, buat 2 kilo kita akan naik sistem meja, kita direct sponsor RM30. Dan kalau override daripada bawah, kita akan override RM20 ataupun RM10. RM10 sekiranya bawah kita ada sistem manager, dia makan RM10, kita makan RM10. Kalau bawah lain yang belah ni, dia belum asisten, kita makan RM20. Kalau kita direct sponsor, kita RM30. So, dengan pangkat ini, kita boleh dapat income besar. Di sini saya nak beritahu, saya dah ada income 10 hingga 15 ribu sehari. Sebab apa? Benda ni dia jadi sendiri, automatik. Dan apabila anda berjaya menjadi manager, automatik company bagi satu hadiah, iaitu sebuah kereta Alza atau Myvi baru bernilai RM55,000. Jadi je hadiah awak naik pangkat, kereta sebiji dia bagi. Tunggu daftar, nanti ambil dia. Okey? Ni bagus company ni, naik pangkat bagi hadiah kereta. Okey? Lepas tu master manager. Nak jadi master manager, kita kena ada 5 grup. Okey, grup yang pertama iaitu kita mesti ada seorang manager bawah kita dan 4 orang assistant manager. Kalau kita tengok, seorang manager dia membuat 2 kilo. Yang ni assistant manager 500 gram, sekilo, sekilo setengah, 2 kilo. Campur sana 4 kilo. Kita kena buat tambah lagi, tunggu jadi sekilo lagi, total adalah 5 kilo. Apabila cukup 5 kilo, maka kita layak mendapat komisen RM35 segram. Jadi siapa yang kejar pangkat, dia akan menjadi orang kaya. Biasalah naik pangkat kaya lah, gaji besar. Okey? Dan bawah dia, yang mana di sini, kalau dari manager dia override RM5, sebab sistem manager 30. Kalau daripada sini dia override RM15. Kalau daripada sini dia direct sponsor, dia terus dapat RM35. Okey? Jadi bila dia berjaya menaik kepada master manager, 5 kilo saja tak besar. Sebab apa? Sekarang kita dah ada sistem yang boleh beli online. Hari-hari orang beli. Dan juga kita boleh convince orang yang ada duit direct tu. Contoh, anda berjumpa dengan satu orang yang nak join 1 kilo. 1 kilo katakan RM550,000. Kalau nak buat internet banking besar, okey, jadi dia boleh beli dekat situ, katakan RM50,000, 100 gram, RM55,000, ada buat 90 gram. Buat beberapa kali, bayar banyak kali transaction, dan jumlah itu sekilo, boleh buat online banking saja. Tengok dia punya limit lah, dia punya limit. Dan bagus di sini, bukan saja dia boleh membeli menggunakan duit dia, tapi dia boleh menggunakan duit orang lain. Contoh, dia nak beli, dia guna kad kawan dia, internet banking guna anak dia, guna isteri dia. Siapa saja kalau dia nak bagi, contohlah, nak beli ni saya juga bagi, awak tolonglah beli ni apa semua, guna duit awak saya bagi cash ke apa semua. Mana-mana duit pun tak kisah. Tapi kalau tu main forex atau kripto, masuk keluar mesti sama. Tak boleh pakai orang lain punya. Di sini saya dah buat di Johor semalam. Dia tak ada internet banking. Saya suruh beli, tak ada. Jadi bila tak ada, saya cakap apply dia, awak tolong bayar. Dia pun bayar kepada apply dia. Terus settle. Tiga orang, 3 beranak tu, dia tak ada internet banking. Kawan ni buat, kemudian dia bayar kepada ni. Pun jadi, semua dapat CJ, settle beli. Maksudnya tak kisah nak pakai daripada mana, boleh semua. Okey? Jadi setelah mencapai 5 kilo, anda akan mendapat sebuah kereta Vios atau Honda City bernilai RM115,000.
Apabila anda menjadi master manager, company bagi hadiah kereta. Kereta pula lagi. Dapat 2 buah. Okey. Lepas tu, apabila anda menjadi master manager, okey. Untuk jadi freedom. Untuk menjadi freedom, tadi master manager tadi 5 kilo, kita ada 2 orang. Kalau kita tengok sini 5 kilo. Sini 5 kilo, 10 kilo. Yang ni 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo. Sudah 16 kilo. Okey, tinggal lagi 4 kilo lagi. Total 20 kilo. Anda akan diberi hadiah sebuah rumah bernilai 350,000. Dapat. Dan di sini dah ramai orang dapat. Dalam berita TV1 pun ada satu keluarga yang itu hari masuk dekat TV1, suami isteri. Memang orang susah pun. Okey, dia bercerita bahawa sebelum dia kenal si Semata ni, kereta dia pun atak bocor. Kena pakai payung, kena pakai plastik dalam kereta, atak bocor. Tapi hari ni oleh kerana dia bekerjasama suami isteri, suami dia dah dapat 2 kereta, isteri dia dah dapat 2 kereta, dapat buah. Dan suami dia dah dapat rumah. Jadi rumah satu, isteri dia becoming nak dapat rumah. Jadi bila kita pandai, kita kerjasama. Akaun kita, akaun isteri kita buat. Jadi kita akan dapat 2 kali. Kita dapat 2 kereta, isteri dapat 2 kereta, dan satu family dah 4 buah kereta. Bila isteri dia dapat rumah tu lagi, dia dapat 2 buah rumah, 4 buah kereta. Suami isteri. Dan benda ni cash, bagi percuma. Bukan bayar muka. Bukan macam company lain bayar muka kononnya. Tidak. Atas nama dia sendiri, cash baru. Okey, baru. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini, ini adalah hadiah dia untuk dia punya network. Ada lagi ya. Jadi di sini